Daging kopan ni korang biasanya masak apa? Daripada tunggu dia keras beku lama-lama, baik kita rebus siap awal-awal. Bila nak makan, senang kerja. Celup kicap, cili, bawang putih pun dah cukup sedap. Tapi hari ni Aisyah nak upgrade sikit. Kita buat lor mi Penang versi halal. Letak air dalam pressure cooker, bawang putih, halia, rempah 3 sekawan, nata putih, white spice powder, gula, sos tiram yencun, sos pekat yencun, kicap cair wajib. Lepas tu letaklah bahan yang nak rebus. Aisyah letak shiitake yang tadi rentam. Untuk sup dia lagi sedap, Aisyah letak sikit rangka ayam juga. Lepas tu daging semua letak dalam sekali. Masak guna fungsi daging pada pressure cooker. Stage ni sudah boleh makan dah. Celup dengan bawang putih, cili dan kicap manis pun sudah padu. Untuk buat lor mi Penang, kita teruskan step. Masukkan telur rebus yang sudah buang kulit. Sementara tu, kita buat sos dia dengan minyak dan cili bo. Letak air asam jawa sikit dan gula garam. Tumis sampai kering macam tu. Lepas tu, gorengkan fish cake. Potongkan. Keluarkan semua bahan. Potongkan. Masak bihun, mi kuning, fishball, tauge, assemble semua. Untuk sup tu, make sure sudah keluarkan semua rempah dulu. Lepas tu, pancurkan air tepung ubi. Masukkan sikit-sikit kacau sampai pekat. Telur pula hancurkan. Masuk sikit-sikit kacaukan. Siram atas mi. Pupur sikit cuka hitam. Letak taung ketumpah sikit. Siap! Makan. Sos-sos yang masakan Cina selalu guna, yencun semua ada dan buatan Malaysia. Double tap dan follow ya.